Beribu-ribu orang perut buncit tapi tak tahu cara nak kempis. Ramai ingat perut buncit ni sebab makan banyak nasi atau makanan berlemak. Tapi sebenarnya, tak. Banyak orang tak tahu. Perut buncit ni lebih kepada masalah usus yang kotor. Makcik aku, perut dia buncit sangat walaupun makan tak banyak. Setiap pagi sembelit, perut rasa penuh, badan rasa berat. Tapi bila timbang, berat tetap sama. Tak ada perubahan langsung. Dah cuba macam-macam cara, tapi tetap tak kempis. Tapi masalah sebenar bukan pada makanan, tapi usus yang dah penuh dengan toksin dan najis lama. Usus yang kotor ni, toksin tak keluar ikut najis, malah toksin tu berpusing balik dalam badan, buat hormon kacau, buat kulit naik jerawat, badan rasa lesu dan mudah penat. Semua masalah ni bermula dari dalam usus. Makcik aku, bila dia tahu punca sebenar, aku cadangkan dia cuba jus Golich. Herba semula jadi dengan bahan-bahan macam batang mimpi, bunga kekwa dan kayu manis. Jus Golich ni bukan sekadar jus biasa, ia dah lulus ujian makmal dan disokong oleh kajian Universiti Antarabangsa. Jus ni bantu bersihkan usus, buang toksin dan tenangkan sistem penghadaman. Makcik aku mula amalkan jus Golich pagi dan malam. Jus ni senang dalam bentuk cecair, buka sachet terus minum. Hari ketiga, dia rasa perut dia lebih ringan, buang air besar pun lebih lancar. Hari ketujuh, perut dia makin lembut, tak keras macam dulu. Lepas 2 minggu, badan dia rasa ringan, perut makin surut dan kulit pun makin bersih. Kalau makcik korang pun ada masalah yang sama, dah cuba macam-macam cara tapi perut tetap buncit, cuba Jus Golich sekarang ada trial pack. Kalau beli 2 paket atau 3 paket TikTok belanja promosi jimat, cuba dulu, baru rasa beza bila usus korang dah bersih dari dalam.